Ramai orang kata pada hari sejuk, bateri kereta anda mungkin tidak berfungsi dengan baik. Tetapi hakikat sebenarnya ialah musuh utama bukanlah sejuk, tetapi panas. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda kenapa bateri kereta lebih cepat rosak dalam cuaca panas. Pernahkah anda terfikir kenapa kebanyakan orang risau tentang bateri kereta semasa musim sejuk yang teruk? Tapi mungkin mereka sepatutnya risau tentang panas musim panas? Nampak macam bertentangan dengan logik, tapi sebenarnya panas yang melampau jauh lebih merosakkan bateri kereta anda berbanding cuaca sejuk. Walaupun ramai yang percaya bahawa pembekuan adalah musuh utama, sebenarnya suhu tinggi adalah yang paling banyak menyebabkan kerosakan dan memendekkan jangka hayat bateri secara tidak boleh dipulihkan. Dan inilah sebabnya kita akan terokai hari ini bagaimana panas memberi kesan kepada komponen penting kenderaan kita. Tetapi, bagaimana sebenarnya bateri kereta berfungsi sehingga suhu memainkan peranan yang begitu penting? Sebenarnya, semua bateri berfungsi melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. Di dalam bateri, terdapat elektrod dan elektrolit yang bekerjasama untuk menghasilkan elektrik apabila anda menghidupkan kereta. Tindak balas kimia ini sangat sensitif terhadap suhu. Apabila cuaca sejuk, tindak balas kimia akan menjadi perlahan secara semula jadi, mengurangkan prestasi bateri pada ketika itu. Tetapi sebenarnya ini memanjangkan jangka hayat bateri dari masa ke masa kerana tindak balas berlaku dengan lebih perlahan. Bagaimana pula apabila cuaca panas? Tindak balas kimia yang sama ini akan menjadi sangat pantas, menghasilkan lebih banyak aktiviti dalaman. Aktiviti yang dipercepatkan inilah kunci untuk memahami mengapa haba merosakkan bateri dengan begitu cepat. Apabila anda mendedahkan bateri kereta kepada haba yang melampau, anda sebenarnya sedang mempercepatkan keseluruhan proses penuaan kimia bateri itu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses penuaan itu berlaku. Kajian menunjukkan bahawa bateri yang terdedah kepada suhu 45 darjah Celsius mengalami lebih daripada 2 kali ganda degradasi berbanding dengan bateri yang disimpan pada suhu 25 darjah Celsius. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, ini bermakna bateri dalam cuaca panas boleh kehilangan kira-kira 6.7% daripada kapasiti selepas 200 kitaran penecasan. Manakala bateri yang sama dalam cuaca sederhana hanya kehilangan 0.3%. Perbezaan ini mungkin nampak kecil, tetapi sepanjang berbulan-bulan dan bertahun-tahun, kesan terkumpulnya sangat memudaratkan. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku di dalam bateri sehingga haba boleh merosakkannya? Hakikatnya beberapa perkara yang memudaratkan berlaku serentak. Pertama, haba yang tinggi menyebabkan elektrolit di dalam bateri, iaitu cecair penting untuk tindak balas kimia, mula menyejat. Apabila elektrolit menyejat, tindak balas kimia tidak lagi boleh berlaku seperti biasa dan bateri kehilangan keupayaannya untuk menyimpan serta membekalkan tenaga. Selain itu, dalam bateri plumbum asid yang lebih biasa digunakan dalam kereta tradisional, haba mempercepatkan proses pensulfatan, iaitu proses di mana kristal sulfat plumbum terbentuk pada plat bateri. Kristal-kristal ini mengurangkan kecekapan dan jangka hayat bateri. Terdapat juga kehausan umum pada komponen dalaman kerana haba meningkatkan tekanan mekanikal dan kimia pada semua bahagian bateri. Tetapi adakah jangka hayat bateri benar-benar berbeza begitu banyak antara iklim yang berbeza? Nombor-nombor benar-benar mengesahkan perkara ini. Menurut data penggunaan, kajian yang dilaporkan oleh Independent, bateri kereta di negeri-negeri selatan Amerika Syarikat, di mana cuaca panas berterusan biasanya bertahan purata 17 bulan, lebih singkat berbanding bateri di iklim yang lebih sejuk di utara. Untuk menjelaskan perkara ini dengan lebih konkret, sementara bateri biasa di iklim sederhana boleh bertahan antara 3 hingga 5 tahun, bateri yang sama di iklim panas seperti Brazil atau negeri-negeri seperti Florida
mungkin hanya bertahan 2 hingga 3 tahun. Dan ini adalah pengurangan yang ketara dalam jangka hayat, yang bermaksud kos penggantian yang jauh lebih kerap bagi mereka yang tinggal di kawasan panas. Tetapi bagaimana haba luar berkaitan dengan haba dalaman bateri? Ramai orang tidak sedar bahawa suhu di dalam ruang enjin adalah lebih ekstrim daripada suhu udara luar. Ruang enjin boleh mencapai suhu yang jauh lebih tinggi daripada persekitaran luar, terutamanya jika kereta dibiarkan di bawah matahari untuk tempoh yang lama, atau jika sistem penyejukan enjin tidak berfungsi dengan sempurna. Selain itu, operasi bateri itu sendiri juga menghasilkan haba. Apabila bateri sedang membekalkan kuasa kepada kereta atau sedang dicas oleh alternator, tindak balas kimia dalaman berlaku dan ini menghasilkan haba sebagai kesan sampingan. Di kawasan beriklim panas, haba tambahan daripada bateri itu sendiri tidak dapat disebarkan dengan baik, lalu mencipta kitaran berbahaya di mana haba merosakkan bateri yang seterusnya menghasilkan lebih banyak haba. Tetapi, adakah terdapat cara untuk melindungi bateri daripada haba yang berlebihan? Ya, ada. Yang pertama dan paling mudah ialah, jika boleh, sentiasa letakkan kereta di tempat teduh apabila boleh. Kereta yang dilindungi oleh garaj atau tempat letak kereta berbumbung boleh mengurangkan suhu dalaman ruang enjin. Ia juga penting untuk sentiasa memeriksa sistem pengecasan kereta secara berkala kerana bateri yang terlebih cas akan rosak dengan lebih cepat dalam cuaca panas. Menjaga bateri sentiasa bersih dan bebas daripada kakisan pada terminal juga membantu kerana kakisan mengurangkan kecekapan dan membenarkan lebih banyak haba dihasilkan secara dalaman. Akhir sekali, di kawasan yang sangat panas, setengah pemilik kereta melabur dalam penebat haba untuk ruang enjin atau dalam sistem pengudaraan yang sesuai. Dalam beberapa model, bateri mempunyai penutup atau selimut penebat untuk melindungi bateri daripada suhu blok enjin. Pendapat anda sangat penting bagi kami. Jadi jika anda suka video ini, langganlah saluran kami. Jika anda belum melanggan, sila tekan butang suka pada video ini. Dan jika anda ingin membantu kami menghasilkan kandungan ini dan pelbagai jenis kandungan lain di platform ini, pertimbangkan untuk menjadi ahli. Dan bantu kami dengan kopi, dengan roti keju dan nama anda akan disebut dalam video kami. Adakah anda ingin berkembang secara profesional atau membangunkan kemahiran teknikal baru? Imbas kod QR atau klik pautan dalam deskripsi dan temui halaman dengan semua kursus yang kami cadangkan. Macam mana? Tahukah anda bahawa haba mempengaruhi penukaran bateri anda? Pernahkah anda terpaksa menukar bateri dalam tempoh yang singkat dan tertanya-tanya mengapa perkara itu berlaku? Tinggalkan komen anda di sini kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa lagi di video seterusnya.